Macam mana kita nak dapat, nak buka pintu rezeki, nak cari rezeki, atau nak boleh rezeki daripada rezeki yang kita tak sangka, tiba-tiba Allah Ta'ala buka mai kat kita. Rezeki ni bukan semata-mata duit ringgit, kesihatan, ketenangan, anak-anak, jiran, masyarakat. Ibadah rezeki. Ibadah tu rezeki. Masa untuk buat ibadah, masa untuk melakukan ibadat tu rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa Allah bagi rezeki yang jalan dia tak sangka. Pasal itu kalau orang minta kita pesan, nasihat aku. Orang minta kita nasihat. Dulu ada pernah kita pergi ke Masjid Nabawi, jumpa satu orang tenaga pengajar, syekh besar di Madinah, tua, saya ingat dia dah meninggal, Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, alim, mengajar di Masjid Nabi hadis. Tu orang pergi tanya dia, "Madza tusilana?" Apa kau nak wasiat dan nasihat kami? Ramai orang tanya fatwa tadi. Dia apa kau nak nasihat kat kami? Kau nak pesan apa kat kami? Kami daripada luar, mari buat umrah, singgah di Masjid Nabi. Apa kau nak pesan kat kami? Usikum bittaqwa. Aku pesan kepada kamu takwa kepada Allah. Satu ya pesanan ni, aku pesan kepada kamu takwa kepada Allah.